kalau nak pergi bersanad, bertalaki, berjumpalah Ustaz Hafiz. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah, jangan dipersulitkan, dan Engkau akhirkanlah dengan kebaikan. Assalamualaikum Haji Shahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Shahlan ni merupakan salah satu kita punya jemaah bertalaki Al-Quran bersanad di Mesir ini. Haji Shahlan boleh ceritakan sikit background dan macam mana boleh sampai ke sini untuk kita bertalaki? Alhamdulillah, kita pun saya dah bersyukur pada Allah SWT. Ada seorang sahabat dah pergi khusus talaki di Mesir. Sahabat saya namanya Sulaiman bin Abdul Hamid. Dia yang cadangkan pada saya untuk kalau nak pergi bersanad, bertalaki, berjumpalah Ustaz Hafiz. Dan juga saya pun contact Ustaz Hafiz dan kita pun enroll the program. Dan sekarang Alhamdulillah selama seminggu saya memang diajar untuk meet the timeline atau requirement. Jadi dalam masa 8 hari kita dapat menghabiskan kita punya program untuk membaca Al-Quran dengan bertalaki, bersanadkan Saya 30 juzuk. 30 juzuk. Alhamdulillah. Berapa masa, berapa hari Haji? Saya buat lebih kurang 7 hari. 7 hari, oh 7 hari. laju. Laju. Alhamdulillah. Sebab Syekh saya ni memang dia put effort supaya kita ikut apa yang dibaca dengan betul dan tepat, supaya kita ikut sunnah bacanya. Alhamdulillah saya complete dan dia offer saya untuk buat sanad yang selanjutnya. Riwayat lain. Alhamdulillah. Jadi macam mana Haji sebelum ni boleh terfikir tak satu hari boleh cecah 5-4 juzuk untuk sekali jalan 4 jam tu? Alhamdulillah, memang saya syukur pada Allah SWT. Kerana selama ni kita tak pernah buat. Kita buat pun satu hari 1-2 muka, 3-4 muka selalu. Subuh 3 muka, maghrib, lepas maghrib tu 3-4 muka juga. Tapi sekarang ni kita fokus dalam 7 hari kita boleh khatam satu Quran. Dengan betul dengan tepat dan dengan hukum-hukumnya sekali. Kita bersyukur pada Allah dengan peluang yang diberikan oleh Allah kepada saya melalui sahabat-sahabat di sini. Dan saya pun bersyukur dapat sahabat-sahabat yang baik di sini. Semua sama-sama untuk mengejar satu matlamat, iaitu kita mempelajari Al-Quran dengan cara yang betul, iaitu bersanadkan syekh-syekh yang termasyhur di sini. Alhamdulillah, syekh-syekh ni memang hebat. Kalau kita baca, dia tahu. Dia duduk belakang ke duduk mana pun dia dengar. Tak betul dia kata. Dia betulkan kita. Lagi sekali saya juga berterima kasih lah dengan program ni. Sebab dia bukan saja kita membaca Al-Quran, kita pula ada program ziarah. Ziarah tempat-tempat yang mana kita, tempat-tempat ulama dan tempat masjid-masjid yang termasyhur di Mesir. Dan kita dapat juga menziarahi alim ulama, kubur-kubur alim ulama, Imam Syafi'i dan seterusnya. Ini adalah satu peluang yang amat baik dan saya pun tengok memang harga berpatutan. Betul. Haji tahu tak? Bulan 2 ni kita ada package yang lagi ekonomi. Harga dia hanya 5,700. Alhamdulillah, kalau dapat tuan-tuan pergilah. Kalau ada kemampuan, ada rezeki, pergilah. Pergi bukan saja kita belajar Al-Quran tapi kita dapat juga dapat pergi melihat negara orang, dia punya budaya dan yang penting sekali budaya membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi Haji, terima kasih. Kita sambung kat atas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.